Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke forum profesional kami yang bertajuk Sumber Dalam Talian Gunakan dengan Beretika. Bersama saya, Fatihah Azwar, akan mengemudikan perbincangan pada hari ini. Berbesar hati menjadi moderator forum ini yang akan menyentuh topik yang sangat relevan dalam dunia pendidikan digital pada masa kini. Bersama saya pada hari ini ialah 3 orang panelis hebat yang masing-masing mewakili suara bakal pendidik yang berilmu dan berwibawa serta berhati luhur dan bersemangat untuk membina generasi berilmu dan beretika. Izinkan saya memperkenalkan mereka. Panel pertama, Vaina binti Haumisin. Panel kedua, Tarani anak perempuan Balan. Dan panel ketiga, Rabiatu binti Abdul Rahim Chai. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan soalan pertama kita. Apakah isu sebenar dalam penggunaan sumber dalam talian yang sering berlaku dalam kalangan pelajar dan pendidik? Saya menjemput panel pertama kita iaitu Vaina binti Haumisin untuk memulakan hujah beliau. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Masalah utama yang dikenal pasti ialah pelajar sering menyalin jawapan, karangan dan nota daripada internet tanpa menyemak kesahihan maklumat atau memberikan kredit kepada sumber asal. Situasi ini menimbulkan isu plagiarism dan menjejaskan integriti akademik. Menurut kajian oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2022, hampir 60% pelajar tidak memahami maksud sebenar plagiarism. Sebagai contoh, terdapat pelajar yang menyalin keseluruhan esei daripada laman blog tanpa sebarang pengubahsuaian. Kupasan yang penuh fakta dan membuka minda dari panel pertama kita. Panel pertama menegaskan bahawa isu utama ialah plagiarism pelajar akibat menyalin bahan dari internet tanpa kefahaman. Beliau mencadangkan guru mendidik pelajar menggunakan sumber yang sahih dan menunjukkan teladan melalui amalan rujukan yang betul. Terima kasih atas pencerahan yang sangat informatif itu tadi. Anda berjaya merungkai isu ini dengan gaya yang tenang namun tegas. Saya menjemput pula panel kedua iaitu Tarani untuk memberikan hujah beliau. Dipersilakan. Saya setuju. Guru juga kadang-kadang mengambil bahan dari laman sosial seperti Facebook atau TikTok untuk jadikan bahan PDP tanpa menerima kandungan dengan teliti. Bukan sahaja pelajar, malah guru juga kadang-kadang mengambil bahan daripada Google atau media sosial tanpa menilai kandungannya dari segi pedagogi dan bahasa. Keadaan ini menunjukkan kurangnya etika digital seperti dibincangkan dalam jurnal Al-Qalam 2023. Sebagai contoh, terdapat guru yang mewarnai soalan kuis daripada laman web tanpa menerima kesalahan fakta atau tata bahasa, sekaligus menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pelajar. Terima kasih Tarani atas kupasan yang sangat praktikal dan jelas. Hujah anda membuktikan bahawa sebagai guru, tanggungjawab terhadap maklumat yang kita kongsi itu amat besar. Bagaimana pula dengan kesan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran apabila sumber digunakan tanpa beretika? Saya menjemput pula panel kita seterusnya iaitu panel ketiga, Rabiatul, untuk memberikan kupasan beliau. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Kesan terhadap pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran amatlah ketara, di mana kita dapat lihat mereka tidak lagi membina idea sendiri. Sebaliknya mereka hanya bergantung dan menggunakan kaedah salin dan tampan. Misalnya mereka menyalin teks atau isi daripada sumber daripada internet dan hanya menampal teks tersebut secara terus tanpa melihat dengan teliti teks tersebut sesuai atau tidak untuk digunakan. Hal ini menjejaskan penguasaan tata bahasa serta kemahiran menulis karangan pelajar dalam pembelajaran serta pengajaran dengan berkesan. Video daripada Akademi YouTuber turut menekankan kepentingan memupuk pemikiran aras tinggi dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, terdapat pelajar yang hanya menyalin dan tampal teks fakta daripada internet iaitu Wikipedia untuk tugasan karangan mereka. Misalnya, tanpa mereka menyesuaikan teks tersebut dengan konteks tugasan yang diberikan. Akibatnya, pembelajaran menjadi pasif dan tidak membina dalam pengajaran serta pembelajaran harian mereka. Baiklah, contoh yang dikongsikan sangat dekat dengan realiti. Terima kasih atas penjelasan yang jelas dan mudah difahami.
Gaya penyampaian anda begitu santai namun penuh makna daripada panel ketiga kita. Ya, maaf saudari moderator. Boleh saya ingin menambah satu kesan yang lain? Sudah tentu, dipersilakan panel ketiga. Baiklah. Terima kasih saudari moderator. Saya ingin membuat tambahan bahawa kesannya bukan sahaja kepada pelajar, malah juga kepada guru. Jika seorang guru tidak menapis bahan digital dengan baik, pelajar juga akan menerima maklumat yang salah. Ini mengakibatkan kekeliruan dan boleh melemahkan kepercayaan pelajar terhadap guru. Pendidikan yang berkesan perlu bersandar kepada maklumat yang benar dan bertanggungjawab. Bagi seorang guru pula, kegagalan mereka untuk memeriksa kesahihan bahan yang diambil dari dalam internet boleh menyebabkan penyebaran maklumat yang salah. Pelajar mungkin menjadi keliru dengan makna atau struktur yang tidak tepat daripada laman yang tidak sahih. Sebagai contoh, bahan daripada laman tidak rasmi seperti forum awam atau blog peribadi berpotensi mengandungi ayat yang bercelaru, fakta yang tidak tepat serta bahan yang digunakan tidak mempunyai kesahihannya. Secara tidak langsung, proses pengajaran dan pembelajaran yang terjejas kualitinya dan seterusnya melemahkan integriti seorang guru. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas hujah dan pendapat anda yang sangat proaktif. Penyampaian anda sungguh matang dan reflektif daripada panel ketiga kita. Setiap kata membawa mesej mendalam tentang amanah dan etika dalam profesion perguruan. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada cadangan. Apakah langkah yang proaktif yang boleh kita ambil sebagai bakal pendidik untuk menangani isu tersebut? Sebagai guru pelapis negara, apakah cadangan anda untuk memastikan sumber digunakan secara beretika dalam PDP? Bermula daripada panel pertama, dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Sebagai guru, kita perlu mengajar pelajar untuk mengenal pasti sumber yang sahih seperti laman rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia serta jurnal akademik. Selain itu, guru juga perlu menunjukkan teladan dengan mengamalkan etika ini dalam penyediaan bahan bantu mengajar. Sebagai contoh, guru boleh menunjukkan cara menulis sumber rujukan di hujung slide pembentangan atau pada bahan cetakan. Kita juga boleh mendidik pelajar tentang sumber sahih seperti laman DBP, KPM, dan jurnal akademik. Guru juga patut menunjukkan teladan dengan menyenaraikan sumber dalam slide atau bahan cetakan mereka. Selain itu, kita juga boleh melaksanakan aktiviti literasi digital dilaksanakan dalam kelas seperti aktiviti analisis laman web dan latihan menulis rujukan. Sebagai contoh, murid diminta menilai 2 laman web berkaitan topik pantun dan memilih laman yang lebih sesuai dari segi bahasa dan kandungan. Aktiviti ini dapat membantu pelajar mengembangkan kemahiran menilai sumber maklumat secara kritis dan bertanggungjawab. Saya pula mencadangkan penggunaan model CRAAP dalam PDP. CRAAP yang bermaksud currency, relevance, authority, accuracy dan juga purpose, di mana pelajar boleh menilai sesuatu artikel dengan menggunakan 5 aspek ini. Misalnya, analisis artikel tentang bahasa Selangor dalam media sosial seperti TikTok. Sebagai contoh, pelajar boleh mengaplikasikan model ini semasa menilai sesebuah artikel mengenai penggunaan bahasa Selangor tersebut di dalam media sosial secara lebih teliti dan juga berkesan. Pendekatan ini dapat melatih pelajar untuk berfikiran secara kritis dan kreatif terhadap kesahihan dan tujuan sesuatu bahan. Hebat-hebat belaka cadangan daripada panel kita ya. Kalian bukan sahaja berpengetahuan luas, malah membawa sinar harapan baharu untuk pendidikan negara. Baiklah, forum hari ini telah membuka mata kita tentang pentingnya etika dalam penggunaan sumber dalam talian. Isu ini bukan sahaja menyentuh pelajar tetapi juga pendidik. Hadirin yang saya hormati, banyak yang telah dikongsikan oleh panel hebat kita. Sebelum kita menutup tirai forum kita pada hari ini, saya ingin mempelawa setiap panelis untuk memberikan rumusan ringkas berdasarkan pandangan dan hujah yang telah dikongsikan. Dipersilakan panel kedua. Pada pendapat saya, guru bukan sahaja penyampai ilmu tetapi juga model teladan kepada pelajar. Jika kita sendiri tidak menampil sumber sebelum menggunakannya, pelajar akan ikut cara yang sama. Maka, etika pengguna bahan PDP perlu dimulakan dari guru agar pembelajaran lebih berkualiti dan bermakna. Terima kasih atas rumusan yang padat dan bernas daripada panel kedua kita. Jelas bahawa aspek integriti akademik perlu dititik beratkan sejak awal.
Seterusnya, kita persilakan panel ketiga untuk memberikan rumusan beliau pula. Baiklah, secara tuntasnya, dalam dunia digital kini, murid amat mudah untuk mendapat sesuatu maklumat. Akan tetapi, belum tentu maklumat tersebut adalah benar atau sesuai untuk digunakan. Dengan itu, sebagai seorang guru, kita haruslah membantu pelajar dalam membina pemikiran yang kritis dan kreatif. Bukan hanya sekadar menggunakan kaedah salin dan tampal sahaja. Pengajaran dan pembelajaran yang menggalakkan analisis sumber dan perbandingan maklumat dapat membina pelajar yang beretika serta celik maklumat. Tadi daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua dan panel ketiga kita atas rumusan yang begitu jelas dan bermanfaat. Pandangan kalian bukan sahaja menyentuh aspek akademik tetapi juga menekankan peranan guru dalam membentuk generasi beretika dan berfikir. Mari kita jadikan pendidikan bukan hanya ruang ilmu tetapi medan membina jiwa. Gunakan sumber dengan amanah demi membina generasi berfikir dan berakhlak mulia. Semoga amanah sebagai pendidik kelak dapat dilaksanakan dengan penuh integriti dan hikmah. Sebagai kesimpulannya, isu etika penggunaan sumber dalam talian bukan hanya soal akademik tetapi juga nilai dan maruah. Etika digital perlu diterapkan sejak awal supaya pelajar dan guru sedar akan tanggungjawab mereka terhadap ilmu. Kita perlu menggalakkan penggunaan sumber sahih, mengamalkan prinsip rujukan yang betul serta mengembangkan kemahiran literasi maklumat dalam PDP. Terima kasih semua panel. Sebagai penutup, ilmu itu cahaya tetapi hanya bersinar apabila dijunjung dengan jujur dan amanah. Gunakan sumber dengan beretika kerana dari situlah terbina masyarakat berilmu dan bermaruah. Sekian forum kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat dan menjadi panduan kepada semua pendidik masa depan. Sekian, terima kasih.